Bismillahirrahmanirrahim. Given fx equals to integration from 0 to cos 3x, t squared minus 4 sin t dt. Use the second fundamental theorem of calculus to find f prime x. 4 marks. Okey, yang ni under topik second fundamental theorem of calculus ya. Dan untuk topik ni, formula akan diberi dalam appendix final. So, ini formula dari topik second fundamental theorem of calculus. So, kalau awak tengok formula ni, belah kiri ni ada simbol d over dx kan? D over dx tu bermaksud f prime x. Okay? So, yang ni adalah f prime x and then equals to f gx and then tak ada apa-apa maksudnya times g prime x. So, kita boleh tulis dulu formula yang diberi dalam appendix ni. Tapi yang d over dx yang bracket ni semua kita boleh tulis sebagai f prime x. And then equals to f gx and then times g prime x. Okay, kita follow formula yang diberi dalam appendix. Cuma yang simbol d over dx semua ni kita tukar kepada f prime x seperti dalam soalan. Okay. And then based on formula ni, kalau perhatikan, kita perlu cari dulu fgx dan juga g prime x supaya boleh masuk kat sini. Okay. So, sebelum nak dapat g prime x, kita perlulah cari dulu gx. So, first step, find gx and g prime x. Okay. And then kita juga, based on formula ni, kita juga perlu tahu fgx. Okay. So, step 2, we need to find fgx. Caranya kita gunakan ft. Okay. Okay. So, yang kita ada 3 step je. 1, 2, 3. Okay. So, kita pergi ke step yang first tadi. Perlu cari gx. So, macam nak cari gx? Tengok formula daripada appendix. Gx duduk di upper limit ni. Okay. So, kalau compare dengan soalan sebenar, yang ni upper limit. So, bermaksud gx equals to cos 3x. Okay. And then, kita perlu differentiate untuk dapatkan g prime nak masuk dalam formula yang ni. So, how to differentiate cos 3x? Kalau let's say awak tak ingat formula, awak boleh refer dari appendix final. Okay. Dalam appendix final, kita ada diberi formula derivative of trigo. Okay. Okay, untuk differentiate cos 3x, kita boleh refer formula number 2, derivative of cos single x. Jawapannya negative sin single x. Sekarang kita nak differentiate cos 3x. So, jawapannya mula-mula kita dapat dulu negative sin 3x. And then yang 3x ni kita perlu differentiate pula. Dapat 3. Tapi 3 ni kita letak di hadapan selepas simbol minus supaya maksud dia darab. Okay. So, g prime x equals to negative 3 sin 3x. Okay. Okay, next kita perlu cari fgx untuk masukkan dalam formula ni. Nak cari fgx ni kita kena gunakan ft. So, ft awak tengok dalam appendix final, ini adalah ft. And then compare dengan soalan sebenar. So, yang ni adalah kita punya ft. Okay. So, we can write ft equals to t squared minus 4t. Okay. Okay, kita nak cari fgx sebab nak masuk dalam formula ni. Okay, fgx equals to, gx kita adalah cos 3x. Okay, fgx maksudnya equals to f cos 3x sebab cos 3x tadi adalah gx. Okay. And then kita boleh compare dengan ft. Kalau ft, kita ada t squared minus 4 sin t. Kalau f cos 3x, yang t ni kita perlu gantikan dengan cos 3x. Yang t ni pun kita kena ganti dengan cos 3x. And then based on ft ni kita ada square kat sini, ada minus, ada 4, ada sin, ikut saja. Cuma yang t itu saja kita gantikan dengan cos 3x. Okay?
Okay, next. Step yang last sekali, kita boleh cari f prime x using formula f gx times g prime x. Okay. So, dari sini, sebelum tu yang ini kita boleh simplify dulu. Yang bracket cos 3x ni kita boleh tulis bentuk cos squared 3x. Okay. And then minus 4 sin cos 3x. And then kita dah ada FGX, boleh masukkan dalam formula yang ni. Okay. F prime X kita equals to, okay, FGX adalah yang ni. Kita gantikan dengan cos squared 3x minus 4 sin cos 3x. Okay, and then kita perlu darabkan dengan G prime X. Okay, G prime X adalah negative 3 sin X. Okay. And then awak boleh pindah yang negative 3 sin 3x ke depan. Ataupun kalau awak nak expand, kita boleh darabkan negative 3 sin x ni ke dalam bracket. So we have f prime x equals to, yang ni darab dapat negative 3 and then sin 3x cos squared 3x. And then negative times negative dapat positive. 3 times 4 dapat 12. And then sin 3x. And then sin cos 3x. Okay. So this is the final answer. Boleh tulis yang ni ataupun boleh juga tulis, kalau tak nak expand, yang ni boleh tulis kat depan bracket. Okay. So yang ni 4 markah. Mudah tak? Mudah je kan? Kalau mudah, kumpul semaksimum mungkin markah. Okay. Dapat?